Sebelah belakang. 12 daripada bermula yang sudah. Kita tengok musalli belakang, Bahjatul Mardiyah. Sebuah musalli sebenarnya kita ada Bahjatul Mardiyah. Muka surat nomor 1, 12 baris di belakang. Bermula yang sunat. Bermula itu tak ada makna. Yang sunat bagi. Karena bermula itu terjemah perkataan Arab yang menunjukkan perkataan sunat itu dia duduk pada kedudukan subjek. Jadi asalnya sunat bagi orang yang bermula yang sunat bagi orang yang masbuk. Sunat atau masbuk. Okey, jangan lupa perkataan masbuk tu. Masbuk ialah orang yang tak dapat masa. Muafiq ialah lawan masbuk, orang yang dapat masa. Masa tu tak faham tak lagi. Ingat dulu. Ya? Bermula yang sunat bagi orang yang masbuk, bahawa jangan dia membimbangkan. Membimbang juga di bawah. Membimbang itu maksudnya menyibukkan diri. Membimbang itu maksudnya menyibukkan diri. Sunat bagi orang yang masbuk, bahawa jangan dia membimbangkan, jangan dia menyibukkan diri dengan membaca zikir yang sunat. Sunat bagi orang masbuk tak baca zikir yang sunat. Garis tentang zikir yang sunat itu mana dia? 1, doa iftitah. Sunat orang masbuk tidak membaca. Yang kedua, a'udzu billah. Sunat bagi orang masbuk tidak membaca yang kedua. Tetapi hendaklah dia kemudian daripada takbirnya. Tetapi hendaklah dia kemudian daripada takbirnya. Garis bawah perkataan takbirnya, teman-teman. Sebab apa dia tak letak kemudian daripada takbir util ihrami. Garis itu, teman-teman. Berarti dia kata takbirnya. Sebab masbuk tidak semestinya berlaku dia awal termasukkan semayang misalnya. Di takbir ini boleh ditakbir ihram ataupun takbir intiqalat, takbir bangkit daripada sujud ataupun bangkit daripada tahiyat awal. Ya, atau takbir. Sebab dalam kepala kita letak istilah masbuk itu berlaku masa kita baru masuk. Kalau orang tu masbuk pada awal, masbuk ke akhir. Itu dalam kepala kita. Kalau orang tu muafiq di awal, muafiqlah sampai ke akhir. Ya. Daripada jendela fiqh. Masbuk muafiq ditentukan pada setiap rakaat. Setiap rakaat itu kita telah menentukan kita tu muafiq ke, masbuk ke, ataupun kalau perlu mufaraqah dan munfarid. Setiap rakaat itu hendaklah ditentukan status orang yang sembahyang. Jadi selepas kita takbir, tak mesti takbir ihram. Ya, cuma kebiasaan kita nampak boleh dalam kepala kita. Bersihkan mulut. Tidak, kita pegang masbuk itu di awal tu lah. Ya. Barangkali awal dia masuk muafiq, rakaat kedua menjadi masbuk. Barangkali rakaat pertama, kedua muafiq, akhir rakaat yang akhir jadi masbuk. Ya, tak mesti. Okey, baca Fatihah, baca doa kita, yang
ia membaca Fatihah jua, Fatihah saja, melainkan bahawa sangka ia dapat membaca Fatihah serta dibaca, serta dari bawah bersama dengan, pada sangka dia tu imam ni dia biasa ni dia baca ayat panjang, walaupun sekarang ni dia duk Fatihah di ujung lah, tapi dia biasa ayat panjang. Sangka ia dapat membaca Fatihah serta dibaca bersama dengan dibaca zikir yang sunnah itu. Kalau dia tu, maka hendaklah dari bawah, maka bolehlah, maka hendaklah datangkan dari bawah, dibacakan zikir yang sunnah tersebut, kemudian dibaca Fatihah. Dan apabila rukuk imam, dan sebelum lagi ia membaca, dan apabila rukuk imam, dan sebelum lagi ia membaca, ia sebenarnya orang masuk itu membaca apa? Akan Fatihah, maka tiada ia membimbangkan membaca sunat, maka tiada ia membimbangkan jangan dia menyibukkan diri membaca sunat. Macam mana yang tak baca yang sunat? Seperti dibacanya Fatihah, kemudian dia bertakbir umpamanya. Maka hendaklah ia tinggalkan bacaannya. Imam dah rukuk tu, dia tak usah menyibukkan diri dia membaca. Jangan sibukkan diri dia untuk membaca apa-apa. Seperti dibaca Fatihah kemudian bertakbir umpamanya, tak perlulah. Tapi bagaimana? Maka hendaklah dia tinggalkan bacaan yang dia baca. Dan wajib ia mengikut imamnya. Dan wajib ia mengikut imamnya rukuk, hal keadaannya, wajib mengikut imam rukuk. Dia wajib ikut imam rukuk. Tanggungjawab orang masbuk rukuk bersama dengan imam, walaupun terpaksa kena tinggalkan Fatihah. Tanggungjawab orang muafiq habiskan Fatihah walaupun terpaksa berenggang dengan imam. Itu biasa oleh tuan. Macam mana pula bila dia mengikut imam? Fatihah macam mana? Maka ditanggung Fatihahnya. Maka ditanggung. Lepas ditanggung, tambah perkataan. Maka ditanggung seluruh Fatihahnya. Kalau dia belum baca lagi, atau setengahnya kalau dia dah baca, oleh imamnya. Soal Fatihah dia ditanggung oleh imamnya. Jangan kata setengah, semua